dalam satu kes yang melibatkan 5 orang anggota polis yang dituduh mencuri 6.5 juta ringgit daripada pejabat Victor Chin di sebuah kondominium mewah di Kuala Lumpur. Kau baca semua berita-berita satu pun tak berani report. Satu pun tak berani report. Mana ada? Tak ada cerita semua ni. Kan? Okey. Aku pun kali pertama ada kes melibatkan 5 anggota polis yang didakwa mencuri 6.5 juta ringgit daripada Victor Chin. Jadi ini bukan semua cakap-cakap tau. Ini ada kes itu, kes ini, kes LHDN, kes polis curi duit dia kan. Baik penghakiman tahun 2024 di dalam kes itu merekodkan testimoni daripada Chin bahawa dia telah menerima duit itu yang dipack di dalam 5 kotak kasut 5 kotak kasut dari seorang pelabur Cina untuk digunakan untuk melabur di pasaran. 6.5 juta ringgit dia letak dalam kotak kasut, 5 kotak kasut yang itu hilang, dan dia buat report pula tu. Bila dia buat report, ada kes dan 5 orang pegawai polis ni didakwa, sudah tentulah polis tanyalah, mana kau dapat duit tunai 6.5 juta tu? Dia kata duit itu ialah daripada seorang pelabur Cina untuk dilabur di dalam pasaran saham. Dia juga beritahu bahawa dia tak ada apa-apa bukti. Tak ada perjanjian, tak ada hitam putih dengan pelabur Cina itu. Dan polis memberi keterangan di dalam mahkamah bahawa dalam soal siasat polis pun dengan Victor Chin, dia tak mahu menamakan siapa pelabur itu. Akhirnya kes ini baru lagi ni 2024 akhirnya sebahagian daripada duit itu dipulangkan kepada dia, dan pegawai-pegawai yang dituduh itu akhirnya dibebaskan apabila pendakwa raya gagal untuk mendapatkan kehadiran seorang saksi. Berlaku tahun 2024. Saifuddin Nasution mesti tahu. Saya ingat Datuk Seri Anwar mesti tahu. Kan kita je yang tak tahu.